Jap, Ben, kau tahu tak? Brand Rainbow, dia merupakan satu-satunya brand yang ada full set plug and play system tau. Ya je. Habis tu yang aku tengok kat TikTok tu banyak gila dah speaker plug and play. Tu yang kau tengok, plug and play speaker. Rainbow Audio ni, plug and play system. Lain dia. Habis tu apa je beza Rainbow Audio System dengan plug and play yang lain? Beza dia punya DSP dia dah pre-tune dah untuk kereta tu. So bila dah pasang, audio terus sedap. Kalau speaker plug and play je, kau dah pasang, belum tentu lagi sedap. Sebab nak kena tune dulu. Ya tak ya juga Tapi konsep dia sebenarnya macam mana? Cuba kau explain kat aku ni. Okay, dia macam ni sebenarnya. Rainbow Audio ni, dia plug and play system. So semua macam ni dia integrated, sekali jalan. Macam contoh lah, kau ada Proton X50 kan. Dia pasang speaker semua location tempat yang original. So lepas tu pula, dia punya DSP tu dia dah tune siap-siap untuk X50. Maksudnya bila kau dengar je, audio terus sedap. Kiranya maksud kau kalau kita dah pasang Rainbow Audio punya sistem ni, dah tak payah keluar duit nak tune apa semua tu dah. Tak payah. Lepas pasang, terus cun-cun. Lagi pula yang bestnya, DSP dia ada 3 mode. Kau boleh pilih Hi-Fi, Dynamic, All Seat. 3 mode pula. Apa ke benda pula tu? Apa benda yang kau nak pening? 3 mode ni mudah je. Untuk Hi-Fi, dia untuk driver. Dia punya bunyi dia tu lebih kepada sound quality. So maksudnya bila kau dengar lagu tu, dia punya setting dia, kau boleh dengar macam bunyi tu datang daripada depan. Untuk All Seat ni untuk pendengaran ke semua passenger kau. Kiri, kanan, depan, belakang, bunyi semua sama. So kau boleh enjoy macam bunyi surround sound. Untuk mode dynamic ni, kalau kau kaki dugem, kaki dengar lagu bass techno kan, Gudus. gitu. Sebab dia punya bass tu memang padu padat, bunyi dia tu memang macam live lah. Memang Macam dekat kelab lah. Yes. Tu yang bestnya plug and play system daripada Rainbow Audio ni. Okey.